Hello semua, kembali lagi dalam channel Mas is a Nerd. Dan hari ni saya akan membuat video menunjukkan, alamak, waktu nak tunjuk saya lupa. Ni Wild Wyvern Armed Armed Orbit. Okay, betul ke ni armed? Sementam je. Oh, V lah. Vertical, sorry. Wild Wyvern Vertical Orbit. Okay, minta maaf, tolong jangan balik. Okay, ini bukan saja White Wyvern yang normal saja, tetapi kalau korang perasan, korang nampak tak apa yang beza dia? Okay, kau tak nampak kan? Beza dia ialah tengok ni, saya ada letak tape. Ni mod yang saya cipta sendiri bernama macam inspirasi dari Lord Spigen lah, dan juga remake Takara Tomy waktu lepas Lord Spigen. Okay, jadi kegunaan ni, yang tape tu dia akan sentuh dengan disk dan dia akan membuat burst lagi susah nak burst. Okay, macam mana saya nak buat ni? 2 tangan weh. Akhirnya saya dah dapat 2 tangan. Okay, ini saya ada Wyvern lama. Okay, kita pasang dengan ni. Alright. Okay, ini saya letak sebelah saja. Sebelah itu cukup. Boom. Nampak tak betapa susahnya? Korang boleh je buat lagi ketat, paling ketat sampai tak boleh nak burst, tak boleh nak ni kan. Tapi saya rasa itu sangat membosankan sebab saya sangat suka burst. Jadi saya letak sikit je nak bagi benda ni boleh digunakan. Alright. Okay, jadi cara nak letak dia senang je lah. Ambil sikit, letak beberapa lapisan. Saya tak ingat berapa banyak lapisan saya buat, tapi korang kena eksperimen lah. Saya pun baru eksperimen. Ni Beyblade pertama saya yang saya buat mod ni. Okay, tanpa membuang masa, saya ada beberapa Beyblade nak gaduh dengan Wyvern. Yang ni 2 layer, daripada mudah sampailah susah level, dan juga ada sedikit tambahan nak bully. Alright. Tapi sebelum itu, pastikan korang tekan butang like, subscribe dan tekan butang notification. Tuan ni, launcher baru dengan counterweight. Okay, mari kita buat test launch dahulu. 3, 2, 1, shoot. Alright. Boom, tengok ni, bursting mechanism jadi. Burst stopper. Dah jadi nama dia apa? Shin Wild Wyvern ke Wild Wyvern Dash ke apa tak. Okay, kita mula dengan mudah dahulu, iaitu Zillion Zeus. Tengok sebab betapa senangnya dia burst ni, macam Hasbro. Okay, 3, 2, 1. Okay, nak sakut. Okay tak, saya nyanyi lagu sebelum ni, lagu Jane White. Alamak, saya takut lah. Spin finish, 1 mata bagi Zillion Zeus. Aduh, accident, minta maaf. Okay, tu dia. Shield launch, shield crash. Wyvern. Korang suka nama apa? Nama Hasbro ke nama Takara Tomy? Wyvern ataupun Wyvern? Okay, satu sama. Saya nak dapatkan burst ni, tengok. Saya cuba dapatkan burst, tapi kita cubalah. Shield crash. Wakia memang mantap dia punya rambut dia. Ingatkan dia perempuan tapi dia lelaki. Memang stylo rambut dia. Shield crash. Oh my god. Oh, kau weh.
Let's go. Mari kita tengok perlawanan battle perlawanan ini. Aduh. Cantum Okay, Zillion menang. Si terletak di pile menang. Okay, seterusnya apa? Kita ada inilah Kerbeus, tapi saya pakai driver press. Saya teringat balik. Saya ada ketatkan, jadi dia punya lagi susah nak burst. Aduh lah. Jadi lagi power lah berbanding Wyvern. Shoot. Chain launch. Ya, perlawanan ini agak membosankan sedikit, tapi tak apa, kita ada attack type. Nah, itulah kelemahan ini, sebab kalau buat satu sisi je dia kurang sikit stamina sebab dia tak stabil. Satu mata spin finish untuk Kerbeus. Sudah. Shield launch. Shield crash. We're ready for a new beginning. With another, we can be stopped. Together we can beat our rival. Beyblade our way to the top. Oh, satu mata. Let's go. Satu mata bagi Wyvern. Jadi satu-satu. 3, 2, 1, go shoot. Kalahnya Korbe. Oh. Kemungkinan Wyvern akan menang. Here we go, yo. So what's the scenario? Okay, Wyvern menang. Jadi kita tak show. Okay, seterusnya Beyblade attack. Kita pakai Victory Valkyrie boost evolution. Sebab variable sangatlah teruk. Saya sangat benci ke driver. 3, 2, 1. Boom. Saya baru praktis satu launch ni. Slide shoot. Dia bagi tambah kelajuan attack type. Tapi nampaknya Valkyrie kalah. Kalah kat mana? Kalah tak slow. Jadi slide shoot ni dia bagi cepat laju. Jadi kalau korang buat macam rush launch ke apa, mungkin dia akan berhenti sekejap kan, pasal baru kan. Tapi slide shoot ni dia satu lah. Okay, faham tak apa saya cakap? Okay, seterusnya. Oh ya, saya lupa nak beritahu. Kenapalah saya lupa nak beritahu. Siapa sampai 2 mata dia menang. Dan burst finish ialah 2 mata. Okay, seterusnya Excalibur. Saya nak cuba burst ni. Pernah burst, serius. Pernah burst. Oh, satu mata bagi Wyvern. Spin finish. Okay. Come on, gunakan impact itu. Aduh. Okay. Tak apalah. Okay, Excalibur kalah. 2 tak kisah apa. Okay, seterusnya Spriggan. Yang ni kuat betul dia punya gigi dia. Sama macam Kerbeus. Dapatkah Spriggan menang? Kita akan lihat. 3, 2, 1. Siapa sampai 2 dia menang ya? 3, 2, 1.
Why? Dua-dua counter attack. Siapa menang? Oh, Spriggan. Spin finish. Satu mata. 1-0. Shiro crack. Tak. Rasa pelik kan? Korang rasa pelik tak waktu owner Beyblade Stamina dia kata serang dia tapi Beyblade Stamina. Macam mana tu? Dia boleh bagi lagi Beyblade Defense. Pelik kan? Spin finish bagi White Wyvern. Satu mata. Jadi markah dia satu sama. Itulah. Macam mana nak serang pakai perisai? Pelik sungguh. Ulet mayang. Go shoot. Macam mana lah? Ui! Padu tu. Oh my god, menang. Tapi tak ada burst lagi saya ni. Sekarang tiada burst. Oh, pemenangnya ialah Spriggan. Spriggan kita letak di situ. Okay. 2-0. 2, tak kisahlah. Okay, sekarang kita akan tukarkan kepada left spin. Kenapa korang fikir saya tukar left spin ni ya? Mesti pakai lost longiness. Tak. Nah. Saya akan menggunakan guilty longiness over extreme. Nak bully, saya nak cuba tengok dia burst. Saya sebab betul, serius ni boleh burst. 3 Oh, slide finish. Bro, slide lock. Kalau Stamina sempurna. Aduh. Oh no, spin finish. Korang rasa bantak tak idea saya macam letak kalau waktu dia naik atas ni kan, tu saya panggil slide lock. Okey tak? Kalau korang rasa okey, sila komen di bawah. Guilty upper. Aduh. Come on, saya nak cuba burst. Saya nak tengok burst je. Tak kisahlah markah macam mana, mata dia berapa. Saya nak tengok burst je. Come on. Kena bully kau-kau ni. Come on. You can do this. Whoa, over finish. Sebelum ni boleh weh, saya pakai Excalibur memang dapat burst. Tapi itu saja video pada hari ini. Jadi kelebihan tape mod ini ialah dapat mengeratkan silaturahim, kerana kawan-kawan dapat semua menjadi gembira melihat Beyblade tidak burst.
Selepas itu dapat dapat menghasilkan rasa seronok kerana melihat Beyblade yang selalu burst kurang jadi burst, walaupun Wyvern jarang burst tanpa tape. Kelemahan, dia menjadi tidak stabil kerana saya hanya letak sebelah saja, dan juga dia masih tidak meningkatkan berat, walaupun hanya sedikit saja, tapi tidak cukup meningkatkan berat Beyblade untuk perlawanan. Jadi maknanya kalau lawan dengan ini memang confirm kalah lah. Okay. Jadi itu saja. Pastikan korang tekan butang like, subscribe dan tekan butang notification. Nanti saya akan letak pasang stiker pukul tak kisahlah. Okay, bye.